Orang-orang Melaka, ini karnival yang patut kita pergi. Ini aku berada di karnival usahawan orang asli. Kita di perkampungan orang asli tau. Kita berada di dataran Palawan, dekat padang dia. Jom kita masuk tengok. Memang unik, memang best. Dekat sini kita boleh melihat rumah, budaya dan adat perkahwinan orang asli. Berada dekat kemah buat selempang ni. Ini adalah orang cakap adat untuk menyambut tetamu lah. Kenalah pakai. Unik tau. Kraft tangan dan juga produk-produk orang asli. Memang orang cakap unik, susah dapat paling. Jom. Macam-macam ada kat sini. Kau tengok, kraft tangan dia semua unik-unik tau. Ni bubu. Aku nak beli tabung dia ni. Tabung bulu. Kalau kau nak tikar mengkuang, kau datang kat sini. Dah lama aku tak tengok tikar mengkuang ni tau. Memang teruja sangat-sangat lah tengok kraft tangan daripada diorang ni. Banyak ilmu dan benda baru yang aku belajar kat sini tau. Hai, jom orang Melaka datang ke dataran Palawan Melaka. Sebab Jungle Girl ada di Melaka sampai hari Ahad. Minyak urut dan herba-herba semula jadi pun ada dekat sini. Selain dari hasil kerja tangan orang asli, pameran kaki tangan kerajaan juga ada tau. Boleh ajukan sebarang soalan. Macam-macam aktiviti ada kat sini. Banyaknya bunga-bunga yang cantik. Aku ni nampak erok tapi hati ni ada bunga-bunga tau. Okey, hasil-hasil tadi pun banyak kat sini tau. Ni dia. Betul nenas ni? Nenas ni manis tau. Bunga kantan ni dah ada orang borong Siapa borong? Saya. Wah. Teruja sangat dekat sini. Buah-buah yang aku tak pernah jumpa pun aku dapat tengok kat sini. Banyak sangat ilmu yang aku dapat datang dekat karnival usahawan ni. Kalau dah penat-penat berjalan tu, kat sini ada jual air, ada jual makanan. Semuanya daripada orang asli kita. Kanak-kanak lah paling seronok. Macam-macam pertandingan diadakan dekat sini untuk kanak-kanak. Malam nanti kita penuhkan kat sini. Banyak persembahan daripada artis-artis tau. Orang Melaka, jomlah ramai-ramai ke karnival usahawan orang asli 2025.